Alhamdulillah. Sekarang saya dekat Masjid Sayyidatina Aisyah di Tanaim. Dekat sini Sayyidatina Aisyah suruh bermiqat bersama dengan dengan mahramnya oleh Rasulullah, dan saya serta jemaah lain berpeluang untuk bermiqat di Tanaim. Jaraknya lebih kurang 7 km daripada Masjidil Haram. Okay, so dah selesai solat sunat ihram. Kita naik bas untuk niat ramai-ramai. Niat ke? Sebelum kita masuk tanah haram ni? Belum Okey, siapa yang nak buat niat badal boleh, nak buat niat untuk diri sendiri pun boleh. Kalau kita buat niat badal, kita kerjakan umrah, diri kita pun dapat, orang yang dibadalkan pun dapat. Tapi syarat untuk yang dibadalkan tu adalah orang yang dah meninggal dunia. Jadi siapa yang niat atas diri sendiri, macam biasa, senatkan dalam hati, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bagi yang niat badal, nawaitul umrata wa ahramtu biha badalan. Kalau lelaki li almarhum, sebut nama dia. Kalau untuk perempuan li almarhumah, sebut nama dia lillahi ta'ala. Boleh dapat? Sekali lagi untuk niat badal, nawaitul umrata wa ahramtu biha badalan li almarhum ataupun li almarhumah lillah ta'ala. Niat dalam hati, insyaAllah. Jadi insyaAllah bas kita ni